Okay, hari tu aku ada buat video satu pam tayar yang paling canggih ni, touchscreen ni. So ramai yang minta buat sekali dengan jumper. So toke dia ni dah buat, dia upgrade sikit yang pam tayar yang tu, dia masukkan jumper. Okay, tapi bentuk dia lain lah. So dia bukan touchscreen, dia pakai button, tapi dia punya function sama je. Motor dia pun semua sama. Okay, dah dia bagi alat-alat jumper, punat-punat untuk pam ni, batu wayar untuk jas, okay, dengan untuk pam tayar. Okay, kau masuk dekat bahagian jumper ni, kau dah boleh jam kereta. Kalau yang kereta tak boleh start lah. Okay, kau masukkan benda ni, lepas tu kau tak payah on lah benda tu tau. Kau lekat dekat bateri. Okay, ni aku test, aku cabut bateri sebab bateri ni masih kuat. Aku cabut, aku just lekatkan dekat wayar positif dengan negatif. So kita try start. Okay, tanpa menggunakan bateri. Kita pakai bateri power bank tu, tengok boleh start ke tak boleh start. Terbukti boleh start kan. So benda ni memang berguna lah. Okay, standby dalam kereta ke, atau kalau kau rasa risau nak simpan dalam kereta benda ni, okay, kau setiap kali nak perjalanan jauh kau bawa simpan dalam kereta. So selain tu, bateri dia tak kurang tau. Lepas aku jumper ni, bateri dia tak turun pun, aku siap boleh pump tayar lagi. Tayar ni aku dah pancitkan kosong, tak ada angin langsung dalam tayar ni. So aku tengok dia boleh pump tayar, boleh pump basikal. Okay, dia menggunakan PSI pump pun ada. Okay, kereta, okay, Hilux pun dia boleh pump tayar Hilux. Tayar lori aku rasa dia tak boleh. Okay, untuk jumper, kereta diesel pun dia boleh jump. Okay, kereta 3.0 diesel pun dia boleh jumper. Okay, so aku ambil masa 11.53, aku pump daripada kosong. So kita tengok berapa minit pump tayar ni untuk boleh penuh lah. Aku akan ambil masa nanti. So dia akan auto off. Lepas dia penuh, dia sendiri akan off. Kita dah set 230 untuk tayar ni, 12. So aku ambil masa dalam 7 minit. 7 minit untuk pump tayar full. Okay, selain tu dia boleh jadi power bank untuk handphone juga. Kalau kau habis bateri handphone, kau boleh pakai. Okay, lepas tu dah ada lampu emergency, dah ada lampu putih, dah ada lampu SOS, dah ada lampu merah putih untuk kecemasan. Okay, untuk set ni bateri dia berkapasiti 6000 mAh. Masa untuk cas 4 ke 5 jam. Kalau berminat, apa lagi, tekan kat beg kuning. Dapatkan geng, buat korang punya emergency case. Okay, terbaik.